Kita bakar sekolah ni, kita bakar. Barang berharga tu ambil, barang berharga. Wallet. Wallet, saya baru wallet. Tolong pastikan jumlah pelajar. Tengok pelajar mengikut kelas masing-masing dan laporkan kepada guru tingkatan. Kalau awak rasa awak nak main-main, tak payah datang sekolah. Sekolah ini adalah tempat untuk kamu belajar. Sekarang kita buat aktiviti pengusian bangunan. Tolong bagi kerjasama. Kita lagi yang bercakap. Baik, yang berusaha Tuan Haji Abdul Hakim bin Samuri, Pengetua SMK Seksyen 9, dan yang dihormati pegawai daripada unit latihan bomba Shah Alam, Encik. Dan beri tepukan juga kerana kita sama-sama mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak sekolah SMK Seksyen 19 dan kepada guru-guru serta pelajar Seksyen 9. Salah lagu mana pula kan? Supaya bila berlaku saja kebakaran, inilah pergerakan dia. Jangan balik, jangan masuk bilik air, jangan masuk tandas, jangan masuk kantin. Okey. Hujan pun dah makin lebat. Okey. Boleh bertahan. Boleh bertahan. Okey. Okey. Dengan segala Jika. Sebelum tu, saya minta pelajar-pelajar yang ada depan saya ni beri tumpukan gemuruh kepada guru. Supaya menyertai sama latihan kebakaran. Okey? Bukan kerana nak menyusahkan adik berjemur tengah mentari. Hari ni pun nampak macam nak hujan. Kalau pagi tadi berjemur hujan. Okey? Boleh tahan Boleh tahan? Boleh tahan? Saya ambil masa 2 jam Latihan kebakaran
Okay, latihan kebakaran ni Jabatan Bomba nak sekolah buat supaya adik-adik semua biasa dengan bunyi loceng kecemasan. Ada bunyi tadi? Siapa berada di tingkat 4? Jelas tak loceng? Dia seorang ada di tingkat 4. Okey, jelas tak bunyi loceng tadi? Jelas kan? Jelas ke dia? Ya, okey, bagus. Okey, kalau bunyi loceng panjang seperti tadi, tak kira dah ada kebakaran sebenar ataupun tidak. Di sinilah tempat berkumpul. Bukan sini di padang. Okey? Di padang. Boleh? Tetapi jangan tolak-tolak kawan. Okey? Kena pasti dulu, cikgu-cikgu kena pasti dulu blok mana yang terbakar. Pelajar keluar daripada kelas, ikut arahan guru mata pelajaran yang mengajar pada waktu tu. Boleh? Ya ke boleh? Slow yang bunyi. Berjalan, jangan berlari. Okey? Sebab kami tak nak adik-adik kosongkan bangunan tetapi cedera kerana nak menyelamatkan diri. Jangan sesekali berlari, kecuali mereka yang dibenarkan berlari yang api wujud berhampiran dengan dia. Takkan dia nak jalan, api sebelah jalan. Ya, ada baik, jangan. Dia kena lari. Tapi kalau terbakar sebelah sana yang hujung nak lari 1 meter betul, ramailah boleh tempat katil dibuat kecemasan. Maju buat kecemasan sebab aksiden sama tinggi.